Assalamualaikum, Guano demo weh. Semoga ceria semua, insya-Allah. Okey, kali ni MK nak pergi mandi kejap. Nak MK sharing lah kawasan ni macam mana. Ni di Latar Berangin. Let's go. Kalau korang datang daripada luar jalan besar tadi, masuk sini, jumpa parking dulu. Korang boleh parking kat sini lah. Tapi memang kena parking kat sini pun. Tak boleh parking kat dalam, tapi boleh bawa masuk kereta nak hantar barang. Hantar barang, lepas hantar barang, parking sini balik. Kat sini nak masuk ada pondok jaga sini. Korang kena bayar kat sini. Ada sedikit bayaran lah. Untuk budak-budak RM1, motosikal RM1 juga, kereta RM2 lepas tu ada untuk orang dewasa RM2. Ni tak kereta lah. Okey. Maknanya gitu lah, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Kita bayar kat situ, kita naik atas ni lah, menapak. Daripada pintu masuk, tampak parking. Jadi guard tu, kau jalan-jalan sikit, ada toilet sini. First sekali kau dah jumpa toilet untuk tukar-tukar. Yang itu surau, tapi tak buka lagi lah surau ni. Baru siap. Okey, menapak kat dalam ni nak pergi ke air terjun dalam 60 meter ikut kata guard tu lah. Alright, let's go. Air terjun dah nampak daripada sini. Dekat sangat lah daripada parking ni, jalan kaki. Orang boleh panjat ikut batu ni. View dia memang spectacular. Lama. Tengok, kau boleh rasa angin dia tu. Angin daripada air terjun. Memang latar berangin betul lah. MK berdiri dalam sungai, ni view daripada dalam sungai. Cantik kan daripada sini view dia. Ni ramai orang santai-santai mandi kat bawah ni je. Ada satu benda yang unik dekat Latar Berangin ni. Dia punya tempat mandi tu dia gabungan beberapa, orang cakap beberapa macam ada satu kawasan ni kan, dia macam pantai lah. Landai, budak-budak boleh main pasir. Tengok macam tu, dia main pasir, cetek, budak-budak mandi. Kat sana pula air terjun. Jadi dia orang boleh rasa pelbagai keadaan lah dalam satu tempat mandi tu. Kat sana air terjun tinggi, dan juga air terjun jeram-jeram yang slow sebelah sana. So very nice lah. Very nice. Boleh rasa nak duduk santai kan kat bawah sini. Rasa nak air kuat sikit, boleh panjat atas sana. Okey. Best kawasan dia. Kawasan dia tak besar untuk mandi ni, sebabnya orang berkumpul kat sini. Mungkin belah sana pun ada sungai kat lagi, tapi biasanya orang mandi kat sini je. Okay, kat sini ada disediakan gazebo macam ni. Banyak, beberapa biji ada, belah sana ada. Dan ada lagi seberang sungai sana pun ada. Kau perasan tu, yang kecil-kecil tu. Semua itu dia sewa. Ada juga yang hampa tikar je ataupun pasang kemah je kat bawah ni. Kau boleh tengok Ini kat sini dia tak, yang pasang tikar kemah ni dia tak kisah, tak kira lagi.
Alright guys, itu saja perkongsian nanti untuk kali ini di Latar Berangin Kuala Krai. Semoga kita berjumpa lagi, semoga bermanfaat. Ya, boleh bawa family korang datang sini. Assalamualaikum. Buana demo weh. Semoga ceria semua. Alhamdulillah, insya-Allah.